Okay, kak ni bilik dia boleh tidur 5 tapi dia bagi tidur 4 orang je lah. Ni bilik dia. Jadi kita tidur ni nanti boleh menghadap terus ke apa nama ni, atas bukit lah. Ni pemandangan pagi cantik. Dia matahari naik kat sana. Matahari kita akan nampak naik kat sana. Tu. Macam mana buka ni? Boleh buka ni? Ni dia boleh buka kat. Tu. Semua pemandangan. Lepas tu tandas. Tandas dia setakat ni tak mengecewakan lah. Mozaik apa semua cantik. Tandas dia ni tandas dia. Okay, ni ruangan luar dia. Jadi kita nak sarapan nanti kita boleh makan dekat dia punya tempat pun boleh, nak makan kat sini pun boleh, dia ada tempat lain pun boleh. Jadi malam cantik lah kat sini. Tu dia malam memang cantik lah. Dia ada lampu-lampu boleh nampak. Ni kat atas ada kolam renang. Ada kolam renang. Yang ni bilik, dikata bilik 12 orang. 12 orang. Yang 4 orang nanti 1, 2, 3 sampai belah sana. Jadi yang mana menginap kat sini, dia kata kolam ni mandi free. Kolam ni tak tahu dalam ke tak, saya tak pasti. Kolam free. Okey, hari ni untuk rumah Jepun ya. Malam saya ni pergi siang tak cantik lah. Malam memang cantik lah. Tempat ni sejuk. Kita boleh duduk kat sini santai-santai. Ni semua lampu ni ada ni malam. Lampu ada. Jadi untuk rumah Jepun ni dia mahal sikit lah, sebab dia kelainan kita berada di Jepun. So tambah sikit je duit. Tambah dalam RM30 seorang. Tapi rumah ni boleh duduk 4 orang lah. Ni saya nak review sikit rumah dia. Ni rumah untuk rumah Jepun ni untuk rumah Jepun, dia boleh buka ni. Boleh nampak lah. Nak buka ni. Dia boleh buka ni. Dia boleh buka ni. Ni tandas dia. Okey, ni tandas dia. Saya ingat tadi tolak ke sana pun. Dia macam ni tandas dia. Dia dia ada dapur, dia boleh masak. Rumah ni dia boleh masak special sikit. So, ni baru tandas dia. Tandas dia cantik. Semua mozaik apa semualah. Ni tandas dia. Kalau dia nak minat rumah Jepun nanti beritahu awal. Nanti dia prepare untuk rumah Jepun. Nanti boleh nak masak-masak sikit ke. Tapi boleh tidur 4 orang. Rumah Jepun ni boleh tidur 4 orang. Jadi untuk rumah Jepun ni dia tak campur dengan orang tau. Dia ada pintu private kat sini. Ada mangga apa semualah, kunci semua. Orang takkan masuk dah kat sini. Maksudnya orang daripada luar dia takkan datang sini. Sebab ini yang betul-betul private. So yang ni pintu dia boleh buka. Malam angin boleh terus masuk ke bilik kita. Terus masuk ke bilik kita ni lah. Okay. Cantik lah rumah dia. Duduk ada santai-santai sini. Okay. Untuk rumah Jepun. Gambar lah, pasu-pasu semua ada. Dia import dari Jepun ni. Ni rumah Jepun. Sebelah ni. Yang ni view dia menghadap ke ni. Yang ni betul-betul matahari tepat kat sini. Ni matahari kat sini naik. Yang ni betul-betul cantik untuk view matahari naik lah. Dia sama je ni. Biliknya 4 orang juga. 4 orang. So dia view yang ni paling cantik. Paling cantik untuk matahari naik. Cuma untuk tempat makan, dewan makan jauh sikit lah. Kena jalan kaki. Itu je. Tandas dia setakat ni puas hati. Semua mozaik bersih, alhamdulillah. Ya. Jadi ini memang berangin. Buka-buka sini memang angin. Saya duduk sini sejuk lah. Ni bilik 1, 2, 3, 4 orang. Ni 4 orang. Kalau siapa nak duduk sini nanti nanti baru pandai lah pilih ya. Okay, cantik memang cantik. Ni boleh buka. Boleh buka. Tidur kat tingkap pun tak apa. Okay. Bersih-bersih alhamdulillah. Setakat ni saya tengok kat sini. Hari ni saya untuk ambil video ni je. Apa namanya, bilik je. Dekat sini depan kolam ni ada satu macam homestay lah, villa. So yang sini boleh muat 12 orang.
Tapi boleh sewa apa? Ni apa? Tilam. Dia boleh sewa tilam kat sini. Ni dia macam lebih homestay lah. Dia ada dapur, dia boleh masak. So dia terbuka kat sini. Terbuka kat sini, boleh tengok view terus. Memang angin sentiasa masuk. Okey. Sekejap saya pergi tandas dia. Ni toilet. Oh ni teluk kayu. Ada juga teluk kayu okey. Sini ada air panas. So ni dapur, boleh masak lah. Tonggeng apa semua, petik air. Mana petik air? Ni petik air. Jadi boleh masak semualah kat sini. Ni untuk family yang keluarga besar dia nak datang duduk sekali. Jadi yang mana sewa sini terus. Kalau sini teruslah sini. Dia terus tempat makan. Terus boleh tengok view. Ni boleh makan kat sini. Dia buat makan kat sini. Dia buat makan. Tapi sini boleh lah kita nak santai-santai. Okey, ni adalah untuk macam homestay. Jadi yang ni dia terbuka. So kalau yang terbuka ni lebih baik untuk lelaki lah. Yang lelaki, jadi perempuan boleh tidur dekat dalam bilik. Sekejap. Okey, jadi perempuan boleh tidur untuk dalam bilik. Kat sini lah bilik. Ya. Dia ada 2 bilik. 2 bilik. Okey. Bolehlah duduk kat sini. Ni konsep untuk keluarga besar lah, untuk keluarga yang family ramai. Jadi so kereta boleh parking kat depan ni. Naik nanti kereta boleh parking tu kat depan ni. Jadi tak ada usah lah untuk angkat barang apa semua. Meja pun ada kat sini. Untuk kita santai-santai malam. Jadi malam kan, habis makan kita boleh santai-santai kat sini, tengok pemandangan. Sini nampaklah lampu-lampu. Cuk, dekat sini kita boleh relax lah. Sampai dalam pukul 10 kita balik lah kan. Balik bilik untuk rehat lah pula. Tu macam ni lah tempat dia. Boleh duduk kat buai. Malam sejuk kat sini, malam sejuk. Kat sini. Kalau kita sarapan pagi kat sini pun okey. Kat sana kafe, dia kata 24 jam kafe tu. Okey, ni bahagian kafe. Dia 24 jam kafe ni. So kalau kita lapar ke apa nak keluar tengah malam pukul 2-3 pagi pun masih ada lagi yang berniaga kat sini lah. Jadi menu-menu dia roti canai, laksa, roti bakar, nasi kukuh ayam kampung. Okey lah untuk kita alas perut malam kan. Okey lah 24 jam kot. Jadi siapa yang nak balik tidur bilik tu pun boleh, nak santai-santai dulu, relax-relax dengan kawan-kawan pun boleh kat sini. 24 jam ni kafe dia. 24 jam. Cantik-cantik. Jadi dekat kafe ni tuan-tuan semua rasa kalau nak beriadah malam, harganya lebih kurang bawah 4 jam RM5. Kalau pada pagi sampai ke petang kayuh tak habis baru RM10 je. Okey. Ni siapa rasa nak bergambar dengan orang pakaian besi di sini. Dekat Kota Rom ni Kota Rom Purba. Okey, view yang sama tapi resort ni dia ada 2 tingkat yang ni. Yang ni ada 2 tingkat, yang duduk bawah ni boleh terus ni boleh buka ni pintu ni. Tingkat ni boleh buka malam. Ni untuk 2 orang kat sini. Lepas tu dia ada tangga naik atas. Sekejap sini atas. Jadi kat atas ni boleh duduk lagi 2, 3, 4 orang. Kat atas ni boleh duduk 4 orang Jadi ni tangga tu, bawah tu tandas. Kalau siapa nak duduk atas lah. Tapi tinggilah sikit naik. Boleh buka tingkap. Paling tinggi sekali hotel ni. Nampak view semualah. Ni untuk yang bilik. Ada tangga lah. Tangga tingkat 2. Okey, untuk bilik yang boleh buka atapnya, dia ada 2 bilik kat sini. Satu bilik boleh muat 5 orang. Nanti kan kita tengok dia buka atap macam mana. Okey, jadi malam tuan-tuan tidur kat sini, kita boleh buka. Kalau tak hujan, tak apa, boleh buka sampai pagi. Kalau hujan kita tarik balik semula. Ya. Di sini. Boleh tengoklah bintang. Memang langit terbuka terus.
Dia boleh muat apa untuk 5 orang. Jadi ni tandas dia. Tandas cantik, puas hati, bersih. Ni tandas dia. Ya. Jadi setiap tempat ni dia ada plug point lah untuk kita cas telefon. Okey. Dah tutup balik semula. Tutup balik semula ya. Ni kita tutup lah. Ni terpulang pada yang menyewa kat sini, nak buka ke tak nak buka ke, boleh. Okey. Setiap tempat ada plug point, senang untuk cas telefon. Okey, jadi kat sini ada kopi, teh, semua adalah kat sini lengkap. Kat sini bukan macam ni, dia boleh buka ni tau malam. Dia boleh buka ni. So tingkap ni, saya dulu tidur mesti tak tutup tu tingkap ni. Nak view luar ni. Saya tidur kat sini dulu, menghadap tu kat luar. Jadi tak tutup, angin masuk. Pukul 2 pagi pun tutup sejuk. Sejuk menggigil. Okey. Ini kawasan koridor dia. Kita nak masak air ke apa, nak makan kat sini, dia ada siap dengan tempat meja lah ya, dengan kursi. Sini saya duduk dulu untuk malam, kita nak healing-healing, tengok kira bintang apa semua boleh lah dekat sini. Tak bantai sama pagi pun boleh. Tapi jangan lasak sangat lepas ke bawah nanti. Okey ya. Jadi disewa untuk 5, tapi kat atas kalau orang minta 2, dia bagi yang ni lah. Untuk tidur 3 orang. Untuk bertiga. 2 belah sana. Jadi untuk bertiga. Untuk 3 orang, ni tandas dia. Okey. Tandas dia eksklusif. Tu tandas dia cantik. Di atas ni lebih kurang lah macam tadi. So ni bahagian atas ya. Bahagian atas dia boleh duduk lagi 3 orang lah. Kat sini boleh 3 orang. Ni saya review untuk bilik 2 orang. Untuk 2 orang ya. Ni ada pelantar semua kat sini, cantik sikit lah. View dia tinggi. Nampak semua. So ni bilik berdua. Bilik berdua. Dia kecil lah sikit, nama pun bilik berdua ya. So ni tandas dia. Tandas dia cantik dan bersih. Okey, ni untuk bilik berdua. Bilik berdua untuk resort ni lah. Tidur boleh buka. Boleh buka. Sini tak ada orang masuk dah sini, sebabnya kita belah bukit kan, siapa dah datang lah sini kan. Dekat atas ni ada okey, A-shape ni dia ada 6 ni A-shape. Okey. Satu A-shape ni 2 orang, cuma dia tak ada tandas kat dalam. Tandas dia kat sini, depan aja. Banyak tandas dia. Tandas ada 9. Jadi dekat. Jadi kalau nak pergi buang air apa, dekat. Ni depan je. Tak sampai 10 meter. So kita boleh masuk ke dalam. Tilam dia kat atas ni. Kalau siapa nak check in nanti, baru dia letak bawah lah. Ni apa namanya, tika dia. View dia cantik. View dia sama je. Ni pemandangan dia. Jadi tempat minum ada, mana malam kita boleh santai kat sini. Air panas tu kena masuk ke depan. Air panas tu kena masak dekat sini. Ni kat sini. Ni tempat dapur dia lah. Barbecue kat sini apa? Kat sini barbecue. So malam kita santai kat sini lah. Duduk kat sini, ada kursi. Boleh tengok view lah kat sini. Ni view yang luas lah. Okey, itu untuk A-shape lah. Review untuk A-shape. So dia memang tak letak tilam lagi. Siapa nak check in, baru dia pasang ke tilam ni. Kita sendiri pasang. Ada tika dia apa semua lah. Kipas nanti dia hantar. Ni kipas ada dah. Kipas ada. Sini memang sejuk lah. Memang sejuk. Tak kipas pun tak apa. Okey. So dekat sini dia ada satu kawasan tempat burung lain-lain, layang-layang main-main. Dekat Anjung ni lah. Sini kalau buat barbecue kat sini lah nanti. Kalau ada group nak buat barbecue kat sini. Buat kat sini, kita makan kat sini, santai-santai dekat sini. Semua. Hari tu saya pergi tak siap lagi ni baru siap.